Bozikpo. Batak daripada Putra, ada peluang daripada Zul betul-betul di hadapan gawang. Namun bola itu melambung ke atas. Masih lagi Habibi. Kesilapan di situ. Dirampas penguasaan untuk pasukan Sukma. Namun lihat ada dua pemain yang mengasak untuk pasukan Bozikpo. Namun berjaya juga melepaskan satu percubaan dari arah kanan. Baik skill daripada kapten pasukan. Peluang sekali lagi untuk pasukan Sukma. Kali ini perlahan pula daripada Sheikh Khidir yang menerima hantaran daripada. Hanya 3 penjaga gol saja perlu ditewaskan sebentar tadi. Ada foul di situ. Kesami masih lagi dengan hantaran-hantaran untuk pasukan Bozikpo. Sambil ada rotasi daripada pemain-pemain di hadapan. Baik hantaran kali ini untuk Akram. Perlahan saja percubaan itu, namun lihat hantaran daripada. Okey, baik, maafkan kami ada sedikit masalah teknikal yang dialami oleh pasukan live kami. Jadi kita harapkan lepas ini tak ada lagi gangguan. Jadi sebentar tadi pasukan Sukma Johor berjaya menghasilkan jaringan. Jadi 1-0 ketika ini. Tak sampai 5 minit lagi masa yang tinggal untuk separuh masa pertama ni. Baik untuk Adam. Ada Habibi di sebelah kiri. Tampanan kurang kemas daripada Habibi. Untuk penguasaan bola kita lihat lebih memihak kepada pasukan Bozikpo. Namun penyudah yang lebih tajam adalah daripada pasukan Sukma Johor yang berjaya menghasilkan satu jaringan dan jarang-jarang untuk datang untuk menyerang pasukan Bozikpo FT. Habibi, masih lagi Habibi. Syazwi. Habibi, satu turning yang menarik, satu percubaan. Ada tindakan susulan di sebelah kanan oleh Muhammad Syazwi bin Sulaiman, namun bola itu tersasar. Sayang sekali, ada peluang untuk pasukan Bozikpo menyamakan kedudukan. Baik, ada peluang besar untuk pasukan Sukma. Bola tu meleleh saja di sebelah kanan gawang untuk pasukan Sukma. Ada kecederaan ketika ini dialami oleh Muhammad Azizul Hakim bin Rizal. Ataupun Muhammad Aimin Muhammad Imran sebenarnya. Bukan. Itu adalah Muhammad Azizul Hakim bin Rizal. Tak ada, tengok je. Okey. Jadi khidmat pasukan medik diperlukan untuk memberikan perhatian kepada penjaga gol pasukan Bozikpo. Jadi Muhammad Aimin juga sedang dipersiapkan untuk digantikan.
Muhammad Amin sudah pun masuk untuk menggantikan Muhammad Azizul Hakim. Di perlawanan diteruskan semula. Pogba. Satu set up untuk Putra. Satu lagi peluang untuk pasukan Bozingbo daripada Akram. Di sebelah kanan. Namun ditampan oleh Muhammad Nazri. Intensiti serangan yang sudah pun ditingkatkan oleh pasukan Bozingbo untuk mendapatkan sekurang-kurangnya jaringan penyamaan. Putra. Adan di sebelah kanan ada Akram. Masih lagi Adan. Clearance. Akram. Putra cuba menghantar kepada Pogba namun tidak tepat. Balik semula untuk Adan. Satu lagi hantaran tak sempurna. Cuba mendapatkan Pogba namun tidak berjaya. Namun di sini pasukan Sumajo cuba melakukan serangan balas. Bola sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Adan untuk Akram. Putra. Bantuan terakhir daripada Akram sebentar tadi. Cubaan daripada Putra diselamatkan. Buat pula hantaran daripada penjaga gol. Muhammad Izham. Dan berlaku bermain selaku fixo. Pogba hantar ke sebelah kanan untuk Akram. Terus saja ingin memberikan bola ke sebelah kanan, tidak berjaya. Aimin hantaran terus mendapatkan Pogba. Oleh baik daripada Pogba dan boleh ada asakan daripada pemain pasukan Sukma. Dan itu dia. Oh, tamat sudah. Untuk separuh masa pertama jadi 1-0 untuk pasukan Sukma Johor. Kita berehat seketika kembali untuk aksi separuh masa kedua. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties, pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties, pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties, pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties, pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti,
hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Ingin mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties, Vigo Properties. Pakar hartanah anda. Hubungi ejen kami di Vigo Properties, pakar hartanah anda.
mencari ejen hartanah berkualiti, hubungi ejen kami, Vigo Properties. Vigo Properties, aha. Vigo Properties. Vigo Properties. Pula yang memulakan perlawanan. Sudah pun mendahului dengan satu jaringan semestinya. Mereka ingin mempertahankan jaringan tersebut. Ataupun lebih baik jika mereka berjaya menghasilkan satu lagi jaringan untuk berkedudukan selesa. Namun Bozingpo banyak menguasai permainan kali ini melalui Habibi. Ada satu foul dilakukan. Jadi kesan oleh pengadil, betul-betul dia dapat pengadil. Jadi foul yang pertama daripada pasukan Sukma Johor. Jadi Adan akan melakukan sepakan ini. Mungkin percubaan terus akan dilakukan. Adan ada sepakan kaki kiri yang baik. Ada Bibi dan juga Putra juga di luar di. Syafiq juga, Zul sudah pun menunggu di bahagian far post. Bibi agak pendek antaran itu. Namun masih lagi untuk pasukan Bozingpo. Belum dikeluarkan oleh kapten pasukan Muhammad Zulaikal. Dan untuk Habibi di sebelah kanan ada Pogba di hadapan yang meminta bola. Tak sampai. Baik kawalan daripada Habibi, namun antarannya itu disekat. Percubaan diselamatkan oleh penjaga gol. Kini untuk Pogba pula di hadapan. Terus dengan satu percubaan ditepis juga oleh Muhammad Izam Zulkifli yang masih lagi belum dibolosi. Azul satu back heel tidak menjadi. Percubaan daripada Rashdan. Dari jarak jauh tersasar jauh di sebelah kiri gawang. Bahaya. Habibi dia ingin terus mencuba walaupun ada Pogba yang menunggu di tengah. Rashdan. Zul hantar kepada Habibi. Ada Pogba di bahagian far post. Namun hantaran itu untuk Zul yang berjaya melakukan satu percubaan namun sedikit tersasar. Ataupun ada tampanan yang terkena kepada pemain pasukan Sukma Johor. Dan Zul sekali lagi pendek. Habibi. Zul. Balik untuk Adan di bawah. Zul. Ubah kini di sebelah kanan. Baik Habibi. Dan ada peluang untuk lepaskan yang batang kaki kiri. Pogba di situ. Satu lagi percubaan. Ada dua percubaan betul-betul daripada Pogba. Bola itu melintas saja di hadapan gawang. Pogba. Untuk Zul. Dan counter attack sekarang balas cuba dilakukan oleh pasukan Sukma Johor. Peluang untuk menghasilkan jaringan yang kedua.
Disekat oleh penjaga gol. Satu sentuhan yang tidak dibenarkan oleh pengadil. Jadi foul pertama untuk pasukan Bozikbo di separuh masa kedua ini. Aimin satu clearance. Lain yes lah, lain yes. Yang minggu lepas aku buat tu, 2 hari. Kan okey, tak ada masalah. Tapi event apa? Memang banyak kita, penuh. Katanya kau dalam media sosial Twitter. Terlalu kuat pula. Itulah aku rasanya sebab sekarang ni aku punya yang kat handphone pun memang macam bangang. Bibi melarikan bola ke sebelah kanan, dijatuhkan. Namun pengadil tidak mengindahkan jatuhan tersebut. Terus saja permainan untuk Sukma Johor dengan satu percubaan kaki kiri daripada Muhammad Aiman Azmi. Okay, aku ni rekod je. Dilepaskan untuk penjaga gol. Habibi. Ada Zul di sebelah kiri, Azim di depan. Hasil lagi pasukan Bozikbo penguasaan penuh ketika ini untuk separuh masa yang kedua. Pemain pasukan Sukma Johor hanya menunggu saja di kawasan sendiri. Ambil bersedia untuk melancarkan serangan balas. Mungkin itu taktikal yang diterapkan oleh bahagian pengurusan ataupun kejurulatihan pasukan Sukma Johor. Mungkin kerana mereka sudah pun ada kelebihan satu jaringan. Apa terjadi ketika ini? Ada sepakan percuma diberikan untuk pemain pasukan Sukma Johor. Muhammad Ashraf ataupun Aiman Azmi akan melakukan sepakan ini. Setam HCD untuk jaringan yang kedua pasukan Sukma Johor. Satu taktikal dari sepakan mati untuk pasukan Sukma Johor menjadi kali ini. Lihat sekali lagi lawan tayang bagaimana berjaya mengelirukan barisan pemain pasukan Bozikbo yang menyangkakan percubaan terus akan berlaku di bahagian near post, namun itu tidak terjadi. Sebaliknya bola dihantar semula ke belakang untuk Syed Kide menyudahkan jaringan yang kedua pasukan Sukma Johor. Memang sangkut. Awak saya boleh nampak. Tadi saya nak pakai telefon. Ya, Bibi. Satu lagi peluang untuk pasukan Sukma Johor. Dihentikan oleh pengadil perlawanan. Satu lagi jatuhan. Kali ini
Sepakan percuma milik pasukan Sukma Johor pula. Bukannya kita orang yang tak nak buat. Baik percubaan daripada Muhammad Syah Muhammad Tua. Tepat khidmatan itu ke arah gawang. Kita rekod je. Kita tak pasal rekod je. Tapi kita rekod ni dah separuh masa kedua lah. Tapi rekod ni separuh masa kedua. Separuh masa pertama tak boleh dapat lah. Baik hantaran. Peluang. Pasukan Sukma Johor sudah mula dapat rentak permainan mereka. Lima minit sudah pun berlalu. Pasukan Sukma Johor semakin selesa dengan 2 gol di hadapan. Cubaan terus. Tampan keluar. Satu lagi sepakan ke dalam untuk pasukan Sukma Johor. Ada pergelutan agak kelam kabut permainan ketika ini untuk kedua pasukan di bahagian pasukan Sukma Johor. Akhirnya pengadil memberikan sepakan percuma untuk pasukan Bozigbo. Percubaan terus baik daripada Adam. Jaringan yang pertama untuk pasukan Bozigbo mendapatkan kedudukan dengan defisit 1 jaringan. Lihat ulang tayang bagaimana menarik jaringan daripada Adam melalui satu direct free kick. Jadi peluang masih terbuka untuk pasukan Bozigbo kembali dalam permainan di sepuluh yang kedua ini. Mereka sudah pun mendapatkan sedikit kedudukan. Satu lagi jaringan boleh menyamakan kedudukan. Putra larikan bola ke sebelah kanan. Terus dengan satu percubaan ditampan. Sentuhan akhir daripada Putra. Adam. Bahaya. Dia pintas Amir Syahrin. Namun tampanan sedikit kuat. Bola terkeluar di kawasan permainan. Adam. Itu Aziz. Ada Putra. Kali ini pasukan Sukma Johor tidak hanya menunggu. Terkena tiang pula daripada Muhammad Habib Pratama. Dengan secara tiba-tiba beliau mendapat peluang untuk melepaskan satu percubaan melalui kaki kiri, namun percubaan itu terkena kepada tiang.
Satu lagi percubaan, satu lagi tiang daripada Adam Iskandar kali ini. Ada sikuan daripada Putra. Jelas dilihat oleh pengadil muka dekat yang akan dilayangkan. Tangan itu terus keluar kepada kawasan permainan. Danish Haziq ketika ini terlepas penguasaan. Muhammad Habib satu hantaran ke sebelah kiri. Cuba mendapatkan Adam Iskandar, tidak berjaya. Putra. Adam balik untuk Danish Haziq. Satu rembatan terkena kepada Adam. Daripada Muhammad Habib pula. Satu volley dilepaskan. Lepas Adam. Masih lagi Adam. Kali kedua melepasi pemain dan rebatan dilepaskan. Namun ditampan. Putra terlepas. Muhammad Izham gagal untuk menangkap kemas bola tersebut. Cubaan yang tidak disangka-sangka dilepaskan oleh Putra. Mendapatkan sepakan penjuru untuk pasukan Bozigbo. Sepakan ke dalam untuk Sukma Johor. Dirampas daripada Akram dengan satu percubaan. Satu jaringan dihasilkan oleh Akram untuk jaringan kedua. Mereka kini kembali terikat dengan dua jaringan. Satu comeback dilakukan oleh pasukan Bozigbo di separuh masa yang kedua. Terlihat sekali lagi orang tayang kesilapan daripada pemain pasukan Sukma Johor sendiri yang gagal mengeluarkan bola dari kawasan berbahaya. Adam. Masih lagi dalam permainan. Kuat pula kali ini daripada Putra. Amir Syarif sepakkan ke dalam. Balik untuk Amir. Cuba mendapatkan Habibi. Tidak berjaya. Bukan Habibi, Muhammad Habib sebenarnya. Untuk pasukan Sukma Johor. Habibi Sultan adalah pemain pasukan Bozigbo. Pantas sepakan ini diambil. Peluang untuk pasukan Bozigbo. Satu chipping saja cuba dilakukan. Tiada apa-apa kata pengadil. Tak lepas, bahaya. Muhammad Habib dia dapat bersorangan. Namun recovery daripada Adam. Terpaksa melakukan foul untuk memberikan sepakan percuma untuk pasukan Sukma Johor. Jadi kalau dari data saya, itu adalah foul keempat untuk pasukan Bozigbo. Kita hampir memasuki minit yang ke-10.
Balik untuk menjaga gol. Terus saja ke arah penjaga gol pasukan Bozingbo. Kini ada Akram Rashdan di bawah. Sudah pun keluar kawalan daripada Muhammad Syazwi. Diasak oleh dua pemain Sukma Johor. Tazwi. Hampir saja mendapatkan jaringan yang ketiga untuk pasukan Bozingbo. Apa yang terjadi? Okey, penjaga gol mengambil masa yang agak lama memegang bola. Baik, apa taktikal yang akan dilakukan melalui sepakan percuma ini baik daripada Putra. Satu setup semula. Putra. Untuk Zul. Dikeluarkan oleh Muhammad Ashraf. Satu gerakan yang mencemaskan untuk pasukan Sukma Johor. Bibi balik untuk Rashdan yang membuka permainan di sebelah kiri. Zul. Rashdan. Satu setup untuk Zul. Terlalu kuat namun dapat juga pada bola Akram. Dengan satu lagi jaringan. Jaringan yang kedua peribadi untuk pasukan untuk Akram. Dan jaringan yang ketiga untuk pasukan Bozingbo. Berjaya memintas kedudukan pasukan Sukma Johor dengan jaringan yang ketiga ini. Jadi 3 jaringan di separuh masa kedua untuk pasukan Bozingbo. Satu bidang play yang dimainkan oleh pasukan Bozingbo sebentar tadi. Jadi 3-2. Pasukan Sukma Johor pula kini sedang ketinggalan.
Lepaskan ke dalam untuk pasukan Sukma Johor. Zul untuk Adan. Hantaran cuba mendapatkan Akram di hadapan, tidak sampai. Terlalu kuat pula hantaran daripada Muhammad Isyam. Cuba mendapatkan Azim Zulfri di hadapan. Habibi. Ashdan. Habibi cuba ingin pergi bersorangan. Zul balik untuk Rashdan di bawah. Jazwi. Lepas. Satu setup untuk Zul. Lepaskan untuk Habibi dengan jaringan yang keempat. Kali ini pasukan Bozibu boleh selesa berada dengan dua jaringan di hadapan. Apa terjadi kepada pasukan Sukma Johor? Terlihat sekali lagi ulang tayang Syazwi melepaskan diri. Satu setup untuk Zul yang tidak tamak. Atas mula bola ke sebelah kiri. Untuk Habibi yang sudah pun bersedia untuk melakukan percubaan. Jadi time off. Baik, tamat sudah time out untuk kedua pasukan. Ada lebih kurang 7 minit saja lagi yang perlu diharungi oleh kedua pasukan. Jadi 7 minit yang penting, terutama sekali untuk pasukan Sukma Johor yang perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 jaringan. Itu pun hanya untuk menyamakan kedudukan. Manakala satu kebangkitan yang ditunjukkan oleh pasukan Bozingbo dengan jaringan keempat dihasilkan oleh Akram sebentar tadi. Ashdan. Baik hantaran untuk Zul, satu volley dilepaskan. Namun sekadar off target saja.
Shazwi. Balik untuk Rashdan, ada Habibi di sebelah kiri. Zul agak tidak dikawal di sebelah kanan. Berlega-lega beliau di hadapan. Zul terlepas. Hisham. Kawalan kurang kemas daripada Hisham. Ashraf dijatuhkan oleh Habibi. Jadi foul yang kelima untuk pasukan Bozigbo. Jadi pasukan Bozigbo tidak boleh melakukan sebarang foul lagi jika tidak ingin memberikan sebarang second penalti untuk pasukan Sukma Johor. Hisham. Masih lagi Hisham. Bola untuk pasukan Sukma Johor. Tepakan penjuru. Ada sentuhan daripada Muhammad Azim Jufri. Habibi. Balik untuk Zul. Ada Shazwi di sebelah kanan untuk Zul. Jaringan yang kelima. Kali ini daripada Zul. Muhammad Zulkifli bin Abu Bakar. Jadi semakin nyata ataupun semakin hampir dengan kemenangan pasukan Bozigbo. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Mudah saja satu finishing daripada Zul. Semakin tertekan untuk pasukan Sukma Johor mendapatkan 3 jaringan. Agak sukar sebenarnya. 5 minit saja masa yang tinggal. Habib. Satu rembatan liar daripada kaki kiri Habib. Adam. Farid untuk put. Balik untuk Farid, tak sampai. Muhammad Habib. Masih lagi Muhammad Habib. Jembatan. Cubaan daripada Adam Iskandar Shah. Ditepis oleh penjaga gol. Farid dijatuhkan untuk foul yang keempat pasukan Sukma Johor. Adam. Dirampas oleh Muhammad Habib. Ujung saja tolakan itu sedikit kuat ke hadapan.
Satu lagi sepakan ke dalam untuk pasukan Sukma Johor. Kali ini makin hampir dengan kawasan gawang ataupun kawasan D pasukan Bozikbo FT. Lewat untuk melepaskan rembatan ataupun hantaran. Adam ingin terus mencuba melihatkan kepada posisi penjaga gol sudah pun keluar. Farid balik untuk Putra di bawah. Antara untuk Putra, ada peluang untuk menambah jaringan yang ke-6. Namun baik tindakan daripada Muhammad Izam Zulkifli. Adam satu percubaan ditampan oleh Abang Idham Hakimi. Putra pula kali ini mencuba. Rebatannya itu naik ke atas. Abang Habib ada sentuhan daripada kepala, namun hanya untuk mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Time out daripada pasukan Bozikbo. Jadi kita lihat seketika. Sudah time out untuk kedua-dua pasukan. Ada 3 minit lebih kurang untuk diharungi oleh Bozikbo dan juga Sukma Johor. Jadi Bozikbo sudah meninggalkan Sukma Johor dengan kelebihan 3 jaringan dengan skor 5-2 ketika ini. 2 jaringan awal daripada Sukma Johor di separuh masa yang pertama, sebelum pasukan Bozikbo FT menjadikan 5 gol untuk separuh masa kedua ini, letakkan pasukan mereka di hadapan ketika ini. Harik Akram ada 2 jaringan malam ni untuk Putra.
Baik antaran untuk Akram. Namun dadaan tu sedikit kuat. Dijatuhkan. Untuk foul yang kelima. Jadi kedua pasukan sudah pun melakukan 5 foul. Betul. Tok Adan. Power play dimainkan oleh pasukan Bozigbo. Ashdan. Lihat kedudukan Putra di hadapan. Ada pemain yang mengawal. Berjaya dibaca antara daripada Habibi. Cuba mendapatkan Putra di hadapan, tidak berjaya. Tangkap oleh Muhammad Izam Zulkifli. Putra. Balik semula untuk Rashdan. Lepas. Zul. Ada peluang untuk melakukan percubaan. Satu setup sendiri yang dilakukan oleh Zul. Habibi. Tamat sudah. Lawanan di antara pasukan Bozigbo dan juga Sukma Johor dengan satu kebangkitan ditunjukkan oleh pasukan Bozigbo. Jadi kita berhenti di sini. Tahniah untuk pasukan Bozigbo dan juga Sukma Johor. Kita jumpa sebentar nanti untuk perlawanan yang kedua.